Si bos tu mah. Bos. Cepat turun tinggal. Cepat turun. Kau. Alah. Masa jam ni menunggu si bos kancing lah. Ndak aja tipu. Tentang bos jauh mah. Alah. Ada bisu aja lihat lah. Tak layak lo dan tipu. Mantang-mantang memang Riko yang kerajo. Dan ada pek makan dan iti payah. Jam 5:30 lah dia. Pengah orang tu. Si bos tu mah. Bos. Diri dah bos. Mangang ko. Tak boleh gilo ang. Nak nampak dia ambil sepatu ring gua. Aku anak sepatu ring dang dua. Mangga sepatu si bos ate tu. Ada ambil sepatu ring dia ang ko. Dia bawa sampai kete. Bawa sampai kete. Ada membayar yang putih tadi tapi nak kena tu. Sangkut sepatu dia teh ko. Alah, turun alai. Bunuh diri siang. Bunuh diri tu berdosa dah. Mana nah? Lah, kerajuan lah. Jatuh tua. Mana mati dia lah. Dia lah. Cari tagak lah dia. Tagak. Tengah nas ko. Sepatu dia tinggal. Jangan mana si bos dah lah. Dah. Ini ada tu ambil sepatu tu. Bos. Larang lain. Kecil dan bos tadi bunuh diri. Itulah. Lagi low ang. Jadi dia ambil sepatu dengan sinan dia. Kau nak tahu dia tagak siko tadi surang. Sekolah lah. Kau sakit lah. Tahu ang tak? Bunuh diri itu dosa orang tu. Malah tipu dosa. Pokoknya dosa. Dosa kecil dia berdosa. Nak tahu dan tu. Pokoknya bunuh diri itu berdosa. Semarang lah. Lah. Bagus ang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada tempat tang. Yo, patu ah. Minggu petang je. Petang tu. Pas benar dah. Aduh kau tanya kau dah. Bunuh diri itu berdosa kan dah? Oh iyo. Pak dia dangan dang tu. Kamu lagi gilo bang. Bunuh diri itu berdosa. Kalau kau berdosa, mati berdosa dah. Iya dah. Baku pada soalnya para ulama tuh menyebutkan kalau bunuh diri itu tergolong ke dalam dosa besar. Karena dengan bunuh diri itu awak tidak sabar menghadapi cobaan Allah, terus awak putus asa dan awak mendahului kehendak Allah. Dan ada sih ayatnya tuh Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya janganlah kamu membunuh dirimu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh iya dah. Hadisnya ada dah. Hadisnya ada. Hadisnya itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ tuh disebutkan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas bukit dan dia meninggal, maka dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Dan barang siapa yang meminum racun dan dia tewas karena meminum racun itu, maka racun itu akan berada di tangannya selamanya dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Tampak dia yang kacau bunuh diri itu dong kan. Mbak, lah ngerti dah? Alah. Sampai sini dah. Kalau itu keluar dah. Keluar dah. Iya dah. Bang. Arah situ. Sebentar lah. Jadi dah. Ayo dah. Ini dah. Oh iya. Sakku kok merah itu dia. Cerita lah mak. Nah, masukku kok merah itu dia. Mana dah? 2000 dah. 2000. Nah, itu dah. Ayo dah. Kira. Yo, makasih dah. Kau dah. Aku sekolah. Sip. Terima kasih dah. Hati-hati dah. Yup.
Pak Dang kan bunuh diri itu berdosa orang tuh. Jadi yang ada dosa di kepala lu anggo. Kini ambil maru kuat lu, biar jatuh harus soang. Mengada kuat. Maru kuat lah lu biar jatuh harus soang. Ya kayak gitu, bagus. Kalau mereka, Salah. Ikut mana mati? Kat. Aduh, hadisnya tuh riwayat Bukhari Muslim. Iya. Ya, yang artinya tuh janganlah kamu menjatuhkan dirimu dari atas sorry Kat. Aduh. Iya. Pas udah ku giniin kaki ku cepat aja ku. Rolling. Action. Kini maru kuat lu. Wih, pantas. Karena